Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Okey, bila kita bercakap mengenai faraid, memang kita dah tahu faraid itu di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, 12 dengan 176. Ada guideline daripada Allah Subhanahu Wa Taala mengenai sekiranya seseorang itu meninggalkan anak lelaki dan anak perempuan. Anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. 2 untuk anak lelaki, 1 anak perempuan. Sekiranya si mati itu meninggalkan anak perempuan sahaja seorang diri, dapat 1/2 untuk anak perempuan itu seorang diri. Kalau anak perempuan itu ramai 2/3, maka 2/3 itu kepada mereka, anak perempuan itu dibahagi sama rata antara mereka. Kemudian kalau ada ibu sahaja, ibu dapat 1/6 sekiranya si mati itu ada anak ataupun syarat yang kedua, ada 2 orang adik-beradik, maka si ibu akan dapat 1/6, si ibu pada si mati. Okey, seterusnya di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11 menyatakan bahawa ayah akan dapat bapa akan dapat 1/6 kalau si mati ini ada anak lelaki. Anak lelaki maka bapa dapat 1/6. Seterusnya adalah sekiranya di dalam surah An-Nisa juga, sekiranya ibu ini akan dapat 1/3. Sekiranya si mati ini tiada anak ataupun adik-beradik dia seorang ataupun kurang. Itu dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Manakala untuk surah An-Nisa ayat yang ke-12 pula menyatakan bahawa si suami dapat 1/4 kalau si mati ada anak. Suami dapat 1/2 kalau si mati itu tiada anak. Okey, isteri dapat 1/8 kalau si mati ada anak. Isteri dapat 1/4 kalau si mati tiada anak. Dan di dalam surah An-Nisa juga ada menyatakan ayat yang ke-12, surah An-Nisa ayat yang ke-12 menyatakan adik-beradik seibu dapat 1/6 kalau dia seorang diri. Adik-beradik dapat 1/3 kalau mereka ramai. Dan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-176 juga menyatakan bahawa kalau adik-beradik ini, adik-beradik seibu sebapa dan adik-beradik sebapa ataupun antara dua-dua ni, kalau seorang diri perempuan dapat 1/2. Kalau adik-beradik kandung ataupun adik-beradik sebapa, 1/2 kalau dia seorang diri. Adik-beradik, kalau 2 orang ke atas, maka adik-beradik ini dapat 2/3 dibahagikan antara mereka kalau ada 2 orang sahaja perempuan. Tetapi, kalau ada adik-beradik perempuan, ada adik-beradik lelaki. 2 untuk adik-beradik lelaki, 1 untuk adik-beradik perempuan. Ini sama konsepnya dengan anak lelaki dan anak perempuan. Cucu lelaki dan cucu perempuan. Ini untuk adik-beradik seibu sebapa. Adik-beradik kandung. Kalau ada adik-beradik lelaki, dua untuk adik-beradik lelaki, 1 untuk adik-beradik perempuan. Kalau ada adik-beradik lelaki sahaja, maka adik-beradik lelaki itu akan dapat semua bahagian. Seperti mana anak lelaki. Tetapi dia ada syarat-syarat yang tersendiri. Itu kena belajar secara detail untuk bahagian faraid. Okey. Faraid telah ditetapkan. Kita boleh tengok dalam surah An-Nisa ayat ke-11, 12 dengan 176 dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga ijma' para ulama. Contohnya ijma' para ulama, ijma' para sahabat iaitu Umar Al-Khattab. Dia mengeluarkan hukum mengenai ummaratain, iaitu sekiranya si mati ada isteri, ada ibu, ada bapa. Ada 3 orang ini saja. Ataupun kes yang kedua, ummaratain, ada suami, ada ibu, ada bapa. Maka di sini ditetapkan untuk ibu, bahagian ibu dapat 1/3 baki. 1/3 baki setelah ditolak bahagian isteri ataupun setelah ditolak bahagian suami. Kena tengok kes yang mana. Sama ada lelaki ke meniadanya ataupun wanita yang meniadanya. Itu adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apakah peranan faraid ini, di dalam konteks sekarang ini, dalam konteks untuk kemaslahatan untuk masyarakat sekarang ini? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita tunggu di dalam video seterusnya. Saya akan terangkan kenapa kita perlu ada perancangan, sebab faraid ini telah ditetapkan, faraid dah ada Syazwani. Kenapa kita perlu perancangan? Tunggu untuk video seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.